Kalau kau rasa dunia ini dah pelik, tunggu sampai kau tahu apa yang ada di luar bumi. Fakta terakhir, mungkin buat kau rasa kecil sangat. Yang pertama, di planet Neptune, angin boleh bergerak lebih laju daripada bunyi, mencecah lebih 2,000 km sejam. Yang kedua, terdapat planet seperti HD 189733b di mana hujan turun dalam bentuk kaca dan berterbangan secara mendatar akibat angin kuat. Yang ketiga, satu hari di planet Venus lebih lama daripada setahun di planet itu sendiri. Yang keempat, terdapat lubang hitam seperti Sagittarius A di tengah galaksi kita yang mempunyai graviti sangat kuat hingga cahaya pun tidak boleh keluar. Dan yang terakhir, alam semesta sebenarnya senyap kerana tiada udara untuk menghantar bunyi. Jadi, fakta mana paling buat kau terkejut? Komen bawah dan follow untuk lagi fakta alam semesta yang lagi gila.